Tadi buat konten dengan Hera. Tak buat konten dengan Hera, ibu seorang je lah. Hera kat sebelah. Pasal apa jadi? Ni, ibu buatlah macam ni tau. Ibu buat konten, bukan konten, dia macam review lah, review barang. Lepas tu ibu dah settle kan, ibu buatlah macam dekat Hera. Lepas tu dia pula buat dekat sebelah. Bukanlah dia ni. Macam tu. Dia buat macam mana? Dia buat macam tu. Kat sebelah. Sebelah macam ni, sebelah macam ni. Mula-mula dekat sebelah tak ada kereta. Tiba-tiba dia dekat parking, tak kat parking. Lepas tu ada kereta tu datang. Dia tak perasan, dia ingatkan tak ada orang dalam tu. Dia pun buat kat sebelah kereta macam tu. Nak buat kat sebelah sini. Ibu dah macam menggelabah dah. Takut orang tu salah faham ke apa kan. Kita dah takut dah. Lepas tu tiba-tiba orang yang keluar tu kan, macam sister-sister nurse-nurse yang orang kata yang pakai baju biru tu, macam mana? Sister lah, dia macam sister lah, atas sikit pada nurse biasa tu kan. Macam tu keluar. Ibu macam alamak, apa ni kan. Takut lah, kita risau lah kan. Kita tiba kena risau anak kita kan. Sebab dia memang tak jangka. Ibu tak jangka dia macam tu. Sebab ibu dah habis ibu punya review. Ibu akan cakap, ibu akan selalu buat macam tu. Maksudnya ibu dah habis macam tu kan. So berjaya lah ibu habiskan review ibu. Dia pula buat macam tu. Sekali sister tu keluar kan, sister tu senyum. Bila dah senyum tu cakap okey, maksudnya okey ni. Ini yang tu kan, yang buat kat TikTok tu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya dia tahulah kita tengah buat konten masa tu. Kalau kita dia salah erti kan pula sekejap lagi. Takut anak kita cakap, kau buat apa tadi? Apa kau buat kan? Walaupun dia buat macam ni kan. Kita risaulah, takut orang salah faham kan. Dia pula boleh buat macam tu kan. Lepas tu sister-sister tu semualah, ada 4-5 orang macam tu lah kan. Tengok senyum dia kan. Dia datang sini kata, ni yang siapa nama tu macam tu kan. Okay, so tak ada apa yang berlaku. Hera, kalau lagi pun janganlah excited sangat sampai semua benda kau tak nampak, jangan buat. Dia pula boleh nak buat kat sini cermin tu. main muka dia sekali. Bukan lah, santai lah. Kita risau kalau dia tunjuk benda lain kan. Dah sampai dia buat macam tu kan. Ibu buat dia macam tu. Lepas ibu buat konten habis, ibu maksudnya dah habis ibu punya review, boleh gerak lah balik macam tu kan. Dia pula kat orang sebelah, kebetulan pula kereta tu masuk kan. Kita tiba je kereta tu masuk kita. Ingat tak ada orang kata. Ingat tak ada orang. Sekali Hera. Nasib baiklah dia buat benda yang tak, orang kata tak pelik-pelik lah kan. Kita takutlah orang yang tak tahu kan. Dia kata kita, kau gila ke kan, kau buat apa, kenapa kan, apa masalah dia. Takutlah macam tu kan. Nasib baiklah akak tu tadi, akak tu semua kenal. Kita nak risau dah. Alamak kan, anak aku ni kerang, aku nak kena jawab apa ni kan, apa yang dia buat ni kan. Nasib baik dia keluar semua senyum. Dia senyum macam tu kan. Okay, Alhamdulillah. Hera. Tak payah Hera, ibu buat macam tu. Tak payah kau nak buat sama macam tu. Tak payah. Biar ibu seorang buat. Dia pula kalau kata kawan tu tak kenal macam mana, katakan apa yang awak buat. Awak nak jawab apa? Ni yalah tu. Apa motif awak buat macam tu? Nanti nak cakap macam mana? Buat video. Ibu saya tengah buat video. Saya buat macam ni. Lepas tu saya pun buat macam ni. Ke tak ada orang kat sebelah, punya ada orang.